depan. Alamak, loan tak lulus. Jom saya kongsikan 5 tips untuk loan kereta senang lulus. Yang pertama, kena kurangkan komitmen anda. Seperti kad kredit, Aeon dan PTPTN sebagainya. Cuba kurangkan hutang dan selesaikan. Make sure DSR 60% ke bawah. Yang kedua, pilih kereta yang sesuai dengan bajet anda. Contohnya macam Azia dengan Beza, ansuran bulanan baru 400 lebih. Untuk nak rendahkan lagi ansuran bulanan, boleh besarkan down payment. Yang ketiga, kena send dokumen dengan lengkap seperti IC, lesen, payslip dengan statement bank. Kalau bagi dokumen lengkap, proses pun cepat. Yang keempat adalah penjamin. Okey, kalau loan anda tak lulus lagi, boleh ambil penjamin seperti mak ayah, adik-beradik yang berkahwin, pasangan anda. Bila bank tengok dua income, ada potensi nak senang lulus loan anda. Yang kelima, apply mengikut saluran yang betul. Contohnya, anda berurusan dengan sales advisor yang sah dan berpengalaman. Contoh macam saya, Ilman Sharafi, sales advisor di Produan Nasro. Kadang-kadang bukan gaji tak cukup, tapi saluran anda apply tu tak betul. Nak tahu lebih lanjut pasal kereta Pro 2, boleh follow Produan Nasro.